الحمد لله القائل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Silap labur, duit lebur. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam merupakan agama yang syumul, sempurna, meliputi segala aspek kehidupan termasuklah urusan mencari rezeki dan harta. Islam tidak menghalang umatnya untuk mencari rezeki dan mengumpul kekayaan, selain daripada menceburi bidang perniagaan untuk mengembangkan harta kita. Kita juga boleh melabur dalam instrumen keuangan dan produk dalam pasaran modal Islam seperti sukuk, unit saham, unit amanah, saham dan pelbagai lagi produk-produk pasaran modal Islam. Sebagai seorang Muslim, kita hendaklah menjadikan pelaburan yang patuh syariah sebagai satu-satunya pilihan kita. Pelaburan patuh syariah merupakan pelaburan yang halal bagi umat Islam yang berteraskan prinsip-prinsip Islam dan berlandaskan hukum syarak. Apabila kita melabur dalam pelaburan patuh syariah, ini bermakna kita melabur dalam pelaburan yang bebas daripada unsur riba seperti faedah atau bunga ke atas pinjaman, gharar, ketidakpastian, dan maisir iaitu judi. Selain menjauhi unsur yang ditegah, pelaburan patuh syariah juga menekankan pemilihan sektor dan industri yang halal serta bermanfaat kepada umat. Justru pelaburan patuh syariah tidak melibatkan pelaburan ke dalam industri dan sektor yang bercanggah dengan syarak seperti penghasilan dan penjualan arak, perjudian, produk berasaskan khinzir, rokok dan hiburan yang melalaikan. Oleh itu, sebagai Muslim yang bertanggungjawab, kita hendaklah meninggalkan yang haram, menjauhi yang syubhah dan hanya mengambil yang halal supaya kita tidak mengikut jejak langkah syaitan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang dibacakan di permulaan khutbah tadi, yang bermaksud, wahai manusia, makanlah daripada makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang dan nyata bagi kamu. Tuan-tuan, mutaakhir ini, aktiviti pelaburan dalam kalangan masyarakat Malaysia semakin bertambah, khususnya umat Islam. Ini merupakan satu perkembangan yang baik dan perlu diteruskan agar ekonomi umat Islam semakin berkembang dari semasa ke semasa. Namun, aktiviti pelaburan tidak sah atau skam turut merebak ibarat barah dalam masyarakat. Pengaliran wang dalam skim pelaburan tidak sah ini bukan saja merugikan umat Islam, malah merugikan negara kita. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suruhanjaya Security Malaysia, 30% rakyat Malaysia berisiko menjadi mangsa pelaburan skam atau penipuan.
2023 saja Suruhanjaya Security menerima 3,262 laporan dan pertanyaan berkaitan pelaburan tidak sah dan scam. Manakala pada 2024 pula jumlahnya meningkat kepada 4,859. Jumlah laporan yang diterima oleh Suruhanjaya Security saban tahun amat membimbangkan dan jumlah kerugian yang dialami oleh mangsa-mangsa scam mencecah puluhan jutaan ringgit. Oleh itu, pelabur Muslim perlu benar-benar berwaspada terhadap tawaran pelaburan yang kelihatan indah khabar dari rupa. Ingatlah, janji pulangan tinggi tanpa sebarang risiko hanyalah ilusi yang tidak masuk akal. Sebab itu kita dituntut agar tidak gopoh dan menyemak kesahihan setiap tawaran serta meneliti kebenarannya sebelum membuat keputusan. Berhati-hatilah tuan-tuan dengan tawaran pelaburan yang diiklankan di media sosial, terutamanya yang menawarkan pulangan yang tinggi dalam tempoh yang singkat. Skamer yang licik selalunya akan memasukkan mangsa ke dalam kumpulan sembang di WhatsApp atau Telegram yang di dalamnya penuh dengan testimoni palsu. Ada juga skamer yang menjadi pelanduk dua serupa. Mereka menyalahgunakan pelbagai nama dan logo entiti yang sahih seperti bank dan syarikat berdaftar untuk mengaburi mata mangsa. Malah ada skamer yang memalsukan sijil dan surat yang kononnya datang daripada badan pengawal selia seperti Suruhanjaya Security Malaysia yang untuk meyakinkan mangsa bahawa mereka adalah entiti yang sah. Terkini, terdapat juga skamer yang menggunakan teknologi penyamaran deepfake. Ia digunakan untuk memanipulasi suara dan wajah seseorang, walhal individu sebenar tidak pernah bercakap seperti yang dipertontonkan. Mereka menyamar dengan menggunakan wajah dan suara individu berpengaruh untuk menawarkan pelaburan tidak sah dan scam. Selain itu, terdapat banyak skim pelaburan yang tidak sah dan scam yang menyalahgunakan label patuh syariah untuk menjerat mangsa, khususnya pelabur Muslim. Antara taktik mereka adalah menyalahgunakan gambar tokoh-tokoh agamawan dan selebriti terkenal dalam mempromosikan skim penipuan mereka. Kita perlu ingat bahawa walaupun sesuatu skim pelaburan dilabelkan sebagai patuh syariah atau dikaitkan dengan individu berprofil tinggi, tidak bermakna skim tersebut tiada risiko dan mempunyai jaminan pulangan tinggi. Ia juga tidak bermakna skim tersebut adalah berlesen dan berdaftar dengan pihak pengawal selia seperti Suruhanjaya Security Malaysia. Tuan-tuan, harus diingat, kita juga perlu berhati-hati dengan tawaran kerja media sosial ini. Skamer akan menawarkan komisen untuk tugasan yang mudah seperti dengan membuat komen. Disuruh kita buat like, follow dan share halaman media sosial mereka. Selepas menyiapkan tugasan, mangsa akan ditawarkan untuk melabur serta diberikan maklumat akaun keldai bagi tujuan pembayaran. Setelah pembayaran dibuat, mangsa akan menerima penyata pulangan pelaburan palsu, tapi akhirnya tidak akan dapat mengeluarkan pulangan pelaburan tersebut. Selain itu, terdapat juga skim penipuan pelaburan yang melibatkan penipuan percintaan, love scam, yang kebiasaannya bermula dengan perkenalan di media sosial, diikuti dengan curahan kasih sayang serta simpati dan diakhiri dengan pemindahan wang lalu ditinggalkan tanpa berita. Sebagai pelabur Muslim yang bertanggungjawab, kita mesti membuat semakan di portal Semak Sebelum Labur Suruhanjaya Security Malaysia. Sama ada syarikat atau individu yang menawarkan produk pelaburan tersebut berlesen dan berdaftar atau tidak dengan Suruhanjaya Security Malaysia. Pastikan kita mempunyai maklumat yang cukup
sebelum kita mempercayai sesuatu perkara, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Khatib ingin berpesan kepada para jemaah sekalian, janganlah kita bersokongkol dengan kejahatan. Jangan sekali-kali kita menyewakan dan meminjamkan akaun bank kita kepada pihak ketiga untuk mendapatkan upah atau ganjaran. Skamer ni banyak menggunakan akaun keldai untuk menipu mangsa. Gejala penipuan pelaburan dapat dibendung dengan ketiadaan akaun keldai. Marilah kita merenung firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan janganlah kamu tolong-menolong dan hendaklah kamu tolong-menolong dalam membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa, maksiat dan pencerobohan melampaui batas-batas ajaran Allah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat azabnya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan pedoman seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah sentiasa berhati-hati dengan skim pelaburan yang ditawarkan melalui platform media sosial. Yang kedua, umat Islam hendaklah berurusan dengan syarikat pelaburan yang sah, berlesen dan berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia sebagai ikhtiar supaya kita terhindar daripada penipuan dan penyelewengan. Tiga, umat Islam hendaklah menyemak terlebih dahulu status syariah dan kesahihan sesuatu syarikat sebelum melakukan apa-apa pelaburan agar tidak terjerumus dalam kerugian yang membinasakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta benda kamu di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berbuat baik. Al-Baqarah ayat 195. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا قربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله،
فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله, kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan, syirik dan khurafat, serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon dengan keagungan nama-nama-Mu, dengan sifat-Mu yang maha perkasa lagi maha melindungi. Engkau lindungilah pasukan sukarelawan Sumut Flotilla yang sedang menuju ke perairan Gaza untuk membantu saudara-saudara Muslim kami yang tertindas, dizalimi dan terpenjara oleh sekatan tentera Israel. Jauhkanlah serta selamatkanlah perjalanan mereka dari sebarang ancaman dan gangguan jahat musuh-musuh Islam. Ya Allah, Engkau kuat dan teguhkanlah langkah mereka sebagaimana Engkau menguatkan langkah para mujahidin di medan peperangan. Engkau teguhkanlah hati mereka sebagaimana Engkau meneguhkan hati Nabi Musa alaihi salam di hadapan Fir'aun, dan lindungilah mereka sebagaimana Engkau melindungi Nabi Ibrahim alaihi salam daripada api yang marak menyala. Ya Allah, halanglah segala tipu daya dan muslihat para musuh serta pengkhianat yang ingin menggagalkan misi suci ini. Ya Allah, halanglah segala tipu daya dan muslihat para musuh serta pengkhianat yang ingin menggagalkan misi suci ini. Engkau sampaikanlah bantuan yang dibawa oleh para pejuang-Mu kepada saudara kami di Gaza yang sedang menghadapi detik-detik sukar, berdepan kebuluran, krisis kemakanan, masalah kesihatan dan pelbagai kesusahan yang lain. Engkau kembalikanlah ya Allah para pejuang global Sumut Flotilla ke tanah air dengan aman, selamat, sihat dan walafiat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.